lah sini. Rosak sini mungkin yang lagi ya. Ni dia bagi satu set terus. Papa memotong. Satu ni dia kat bawah singki. Air buang. Ni untuk basuh sayur. Apa ni? Boleh juga untuk basuh sayur atau rendam apa. Kita rendam dulu sayur ke apa. Kuih dengan ayam ke. Kita buka ni, buang air. Senang. Lepas tu ni, dia punya tak silap saya stop bawah. Dua. Dia boleh air panas. Kalau kita ada dua air panas ni tak silap saya dia punya pilih. King dia ni ya, stainless steel. Black color, material tebal. Memang tebal lah ni. Tengok, dia ada set sini kan. Memang tebal. Memang solid. Dia punya ni tebal. Saya nak tukar daripada asal saya tu. Tukar pakai yang ni. Tengok kita proses tukar sebelum masa lepas. Sini ni memang tebal, terbaik ni material dia ni. Ni kalau nak tahu untuk dari ni. Ni terserah saya untuk air tapis. Ni dia punya pergi dia. Ni untuk air sabun. Piano dia panggil. Piano punya pilih air. Memang terbaik lah. Dia ada elektronik tempat. Kita pasti ni untuk heater. Ni untuk air tapis. Ada piano dia. Ni untuk adjust air panas, air sejuk. Kita air panas, nak panas, nak sejuk. Terbaik lah. Solid, button dia memang solid. Dia terasa tekan ni solid. Habis saya tunjuk siap pasang macam mana. Berat ni untuk piping. Terbaik. Untuk pembelian boleh tekan beg kuning, beg orange. Link di bawah tu. Baik. Terima kasih kerana support saya. Assalamualaikum.